Dekat Myvi boleh buat tak? Boleh. Jom kita setting front departure alert dekat Myvi. Ini Myvi Advance Myvi model lain pun boleh tapi lain cara dia. Saya tunjuk dekat Advance dulu. Kita pergi dekat tu setting dia. Nampak tak? Klik dekat vehicle setting, front camera, enter. Tu front vehicle departure alert. Berbelit lidah. Kalau hijau tu maksudnya dia dah on lah function ni. Kalau kita off tu dia off. Pastikan dia hijau. Yang bawah tu front vehicle departure alert timing. Dia ada 3 tahap timing. 3 tahap dia warning kita lah. Macam ni 1. Tu dia boleh naikkan sampai 3. 3 tu cepat sikit lah dia warning kita, okay? Ni lain-lain setting tu banyak lagi. So itu saja. Senang aja kan? Untuk Myvi Advance. Myvi lain ataupun model lain kalau nak tahu boleh komen. Saya tunjukkan juga.